Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Nuriana. Okay, saya nak sharekan rasipi simple je, rasipi masak sambal cili kering ayam goreng. Ni ayam ni saya dah siap gaul garam kunyit ya. Saya campur dengan ni ayam goreng, ayam sambal goreng campur dengan sayur kangkung. Ni lada kering satu mangkuk ya. Lada kering ni kita goreng dulu ya. Saya ada buang biji-biji ya. Ni bahannya, bawang ni kita goreng juga ya. Bawang saya guna bawang merah dengan bawang besar ya. Halia 1 inci dengan bawang putih. Bawang putih dalam 5 biji lah. Ni sos tiram, sos cili. Jadi kita masuk dapur goreng cili kering dulu dengan bawang ya. Ni kita goreng bawang dulu ya. Okey, ni dah masak kita angkat . Ni saya blender. Lada kering tu saya tumbuk je. Bawang ni saya blender. Ni kita masak sambal macam sambal yang macam mak kita dulu pernah masak kan. Mak kita dulu masak ni je kat blender. Dia tumbuknya berbahannya semua. Ya, goreng lada kering juga ya. Lada kering ni saya dah buat biji ya. Okey, angkat dulu ya. Lada kering ni saya tumbuk ya. Bawang tu saya blender. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng ayam dulu ya. Pulang nak goreng garing tu ayam ni. Goreng pada masak ya. Kalau bagi saya baru masak je saya goreng. Kalau buat sambal. Bismillahirrahmanirrahim ni. Saya bawang ni saya blender tadi ya. Ada kering ni saya tumbuk je, saya tumbuk kasar je. Saya tumis ya. Okey, saya masukkan sedikit air sejaru ya. Kalau kering sangat tumisan, masuk air dulu ya. Masukkan air sedikit. Ni masukkan perasa. Gula satu dia. Ni saya masukkan belacan satu dia. Ni bukan belacan tu, ni sambal belacan. Ini. Kalau tumisan ni kena sangat, tambahkan air sedikit ya. Sekali buat sambal macam ni memang sedap. Sambal kering. Masukkan sos tiram dah 27 je sos tiram ya. Ni saya masuk sos tiram ni saya masuk 37.
sama ada masak, kita lebih masuk ayam daun ya. Ni daun ayam sekali. Daun bagi dia rata ya. Kita boleh masuk sayur kacang ya, daun. Ni rasipi macam ni senang bagi orang apa, yang orang bekerja sekali jalan je masak tambah ayam dengan masukkan sayur kakung. Sayur kakung ni tak sampai satu ikat lah, separuh je lah. Saya ambil sebelah je. Separuh ikat je. Jauh. Dia pun sayur ni layu ya. Dah layu dah, boleh tutup kaki. Okey, alhamdulillah dah masak ya. Sayur pun dah layu ni ya. Sayur kakung ni tak ya, masak macam gini. Masak cili kering ni. Kuahnya tak ada, kuah samannya tak ada. Kering betul-betul. Alhamdulillah, rasipi senang dan mudah je. Rasipi simple je, ayam goreng, tumis cili kering tumbuk ya. Assalamualaikum semua sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.